Okay guys, DJI Osmo Pocket 3 dah sampai dekat tangan aku sekarang ni. Nampak? Padu tak padu kan? Wih, 2 minggu lah. Aku order dalam sekitar 2 minggu baru dapat DJI Osmo Pocket 3 ni yang kereta combo punya. Korang boleh tengok kat sini. Sebab apa? Memang susah nak dapat. Ramai gila orang Malaysia yang nak jadi content creator apa semua, gig influencer pun ramai rebutkan DJI Osmo ni. Memang menarik perhatian aku lah. So aku pun try cuba sebab untuk kaki-kaki vlogging apa semua memang sesuai lah. Sebab aku punya ni dia sekali dengan ada mikrofon lah apa semua. Jom kita try buka sama-sama. Belakang ni ada tulis lah spesifikasi dia apa semua. Jom kita try buka. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. So first kali, wow, okay, jari tu buka. Alright. So dia ada lah bahan-bahan dia apa semua kan. Dia punya apa orang kata, menu dia. Okey, tak ada apa yang menarik sangat. Oh, dia ada bagi stiker. Wow, ini dia. Stiker dia bagi guys. Oh, cantik, nice. Okey, kita letak tepi dulu. So, apa pula yang kat tepi ni? Alright, dekat tepi ni kita buka. Tengok sikit. Oh, boleh tarik macam ni. Okey, alright. Uish, apa tu? Oh, tak ada apa. Okey, tarik, buka. So, apa yang ada dalam ni? First kali, okey, dalam tu dah tak ada apa. Oh, ni dia punya ni sarung magnetik dia, tak silap aku lah. Dia boleh magnet kot. Ni sarung dia, bukan magnet Ni sarung dia lah. Sarung Osmo Pocket tu. Okey, kita letak tepi dulu. So dah tak ada apa kat sini. Ini dia geng, ada kat dalam ni. Jom let's go. Kita buka slow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, DJI punya logo. Ui, bag dia nampak premium weh. Kau tengok kat situ. Nampak nampak nice weh. Dengar. So first kali mikrofon lah. Dapat mikrofon. So boleh klik kat sini apa semua, tak ada masalah. Dan yang kedua, ini apa? Oh, ini dia punya ni kot, bateri ke? Tak silap ni dia punya bateri lah. Okey, dia punya bateri. Dan ini dia punya bateri. Dan ini adalah dia macam apa kata, nak bagi panjangkan benda tu lah. Extender dia. Alright. So ini bateri dia. Tak silap aku ini bateri dia. Kecil elok je bateri dia. Ya ke? Aku pun tak pasti. Aku hentam saja. So apa lagi? Dia akan bagi USB-C lah. USB-C tu USB-C untuk korang charge apa semua. Dan dia bagi mikrofon. Mestilah dia bagi sekali ini kan. Ni jatuh pula. Dia bagi sekali ni untuk hilangkan bunyi angin apa semua. So dia akan bagi tali jugalah. Okay. And then dah tak ada apa. Apa lagi dia bagi? So ini apa ni kak? Oh ni dia bagi kaki dia geng. Stand kalau korang nak buat video apa semua, dia bagi ni. Nampak? Oh, nampak? Ada stand. Cantik. Dan dah tak ada apa dah. Yes, ini. Oh, dia tak ada bagi memory card. Oh, ada. Tak ada lah guys. Oh, tak ada memory card Alamak, kena beli memory card sendiri. So, ini adalah untuk wide angle dia. Untuk korang wide kan angle dia. Macam kalau korang letak ni, dia ada satu boleh wide kan kamera tu lah. Bagi nampak apa orang kata, bagi nampak lebar. Ni yang aku buka sekarang ni. Ni kecil ni. Nampak? Okay. So tak ada memory card lah guys. Ke ada? Oh, ni apa ni? Oh, ni magnet untuk mikrofon Ya ke? Kecil lah geng. Semua barang dia kecil-kecil. Ni aku tak tahu untuk apa. Oh, lawa guys. Ni untuk magnet ni kot. Tengok situ. Nampak magnet dia. Tu. Aku tak pasti benda apa. Okay. Oh, dia tak ada bagi memory card lah guys. Kena beli sendiri. So yang terakhir adalah ini dia guys, DJI Osmo Pocket 3. So kita on kan dia. Nampak? Oi, tengok dia tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Wih, nice lah korang. Kau tengok tu, cantik weh. Gila lah, sumpah aku cakap. Nice lah, kecil. So bila korang cantumkan, aku rasa aku tak tahu macam mana. Macam ni kot. So boleh panjangkan lagi lah. Alright, dia boleh panjangkan lagi apa semua. So gabungkan kat sini. Ni untuk apa aku tak tahu, untuk bateri dia kot. So nampak gabung. Ni macam tu lah. Okay, so ini dia Osmo Pocket 3 untuk buat vlogging ke apa. Memang nice, memang sangat-sangat diperlukan lah. Untuk korang yang kaki-kaki vlogging apa semua, boleh try Osmo Pocket 3 ni. So dapat sekali mikrofon yang kereta combo. Cuma dia tak bagi ni lah, memory card. Tak ada SD card kat situ. Ditulis kat situ atas tu, tak ada SD card. So kena beli asing lah. Okay, itu saja untuk konten kali ini. So wih, memang nice, cantik lah guys. Sayang lah, tutup lah. Sebab kalau ikutkan banyak isu, benda ni rosak tau. Benda yang kita selalu tutup buka kamera dia. Tapi korang kalau nak record melintang, dia boleh setting. Walaupun menegak macam ni, boleh setting melintang lah, tak ada masalah. Okay, itu saja untuk konten kali ni. Aku nak unboxing saja Osmo Pocket 3 aku ambil ni. Macam mana? Memang padu.